Saya sangkakan masih sukar. Di setiap lekukan lumpur, di setiap penyamaran, di setiap pandangan mata, tumpuan demi tumpuan, demi mencari rezeki, pencarian kerang merah ini tetap diteruskan tanpa rasa jemu, penat, lelah dan letih. Okay, alright. Yeah. Oh, dah jarang-jarang ada dah. Jadi saya dah dapat dah. Kakak ni dah 7 biji Kakak ni dah 7 biji, tak tahu lah. Saya dah pasang ni sahabat. Oh. Yang ke-8. Yang ke-9 Tak pula ada lagi. Tak ada sahabat. Saya cuba dulu. 10. Besar. Tamak tu dah tak ada dah. Saya teruskan lagi dengan pencarian air dah pasang ni. Tak tahulah berapa banyak boleh dapat. Ada. Dan nampaknya seperti apa yang berlaku. Dah kurang sahabat. Tapi ada lah. Benda ada. Tapi dah kurang. Tu, yang ni. Ni pun ada. Ni pun ada. Ada sahabat. Tapi dah kurang. Kan? Dah kurang. Ini pun ada sebelah ni. Tengok macam bukan kan. Tengok macam bukan. Pengetahuan tu. Tak ada pengetahuan, senang sikit lah. Kan? Lepas tu ada lagi ke? Ada ke? Ada ni. Ni lah. Kecil lah. Kecil tanah. Percaya. Macam ya aja nampak. Air macam ya kan. Ini punya ni. Ada sama tapi kurang lah. Kadang-kadang ya, kadang-kadang bukan. Saja je cari sahabat. Air dah nak pasang lah. Tak mungkin ada lagi lah. Saya rasa dah gagal lah. Untuk kali ni kita dah gagal. Tapi untuk hasil bawa pulang ada lah. Ada kecil. Tengah pula. Tak ada. Ui lah. Macam ya ni. Dia kecil. Kecil sangat ni. Tak boleh. Apa kecil tak boleh. Sebelah mana? Oh banyak sebelah mana. Sebelah sini banyak. Ini dia 1 2. Yang ni besar sikit 3. Ada lagi ke? Allah. Itu 4 mungkin. Mungkin 4, mungkin 5. Mungkin 5, mungkin 6. Kecil sangat. 6 tak boleh. Yang ke-6 tak boleh. Kecil sangat. 7 mungkin ni. Macam ya. Ya. Ni bentuk pun ada kan. 8. 9. Besar. 10. 10 je.
10 sahaja nampak ni. 10 sahaja 11 12 dah 13 9 13 dah tak ada dah. Macam biasa. Macam ya kecil. Ya memang tapi kecil. 13 biji 14. Mana kawasan ni ada ni? 15. Kecil. Boleh. 15 butir ya. Oh, ini dah lumpur dah ni. Tak boleh. Okey, kat sini pun ada sahabat. Kat atas pasir pun ada. Setakat ini hasil kita. Alhamdulillah. Padu. Padu sikit dah padu Kira ada sahabat. Sebenarnya barang tak ada ni sahabat. Barang tak ada ni, kira macam tu dah ada lah tu. Ni ada lagi. Besar juga nampak. Ni ada lagi. Saiz. Ada lagi ni. Nampak ke sahabat? Ada ke? Ada juga lah. Bukan. Ini you ni. Lagi ada ke? Ada. Ada dua. Tapi saiz tak padu lah. Kecil sangat. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Baru ada. Ni punya ni. Ni punya ni. Satu mana ni? Okey dah, tak ada dah. Lanjut lagi sahabat. Ini teruskan pencarian. Tak dapat banyak pun, sikit pun jadilah. Benda tak ada. Okay, kalau Omar cakap ada ke bang? Benda tak ada. Macam tu je tau. Aduh. Ada lagi. Besar Mak Datuk. Hai. Baru skip Baru skip, masih ada lagi 2. Ada lagi ni sahabat. 3. Baru je skip 4 tau. Ni macam ni je sahabat. Ya. Ni kadang-kadang muka ya, muka bukan. Tak apa, kita cuba je korek. Tak ada masalah. Ni macam ni. Ya ni pantai je lah. Tahu ada. Saya baru nak skip. Lepas tu nampak lagi. Baru nak skip, nampak lagi. Besar tadi saya jumpa sahabat. Okeylah, jom kita teruskan lagi. Kali ni jumpa lagi, saya tak rekod lah. Tempat lama tu pun ada lagi air. Air dah naik dah. Aduh, air nampak di mana pantas.
Bermakna kawasan sini ada ni sahabat. Kawasan Lumpur ni dah ada dah barang. Kosong mata. Okey, kawasan lumpur keras pula. Ada lagi sahabat. Ada jugalah tapi jarang-jarang. Jarang-jarang ada yang kecil. Ini boleh. Ada juga ni sahabat. Tapi dia jarang-jarang. Aduh. Tak ada orang. Jom. Teruskan. Okey, ni yang recording yang terakhir. Besar ni sahabat. Air dah pasang dah. Air dah pasang lah sahabat. Yang terakhir, adakah saya mendapatkan hasil? Tak ada dah sahabat. Mantap padu. Ini mantap padu. Kadang ya, kadang bukan sahabat. Gaya percaya. Betul lah tu. Apa ya? Ni pun ya. Sebelum air sampai, kita kutip dulu. Sebelum air sampai. Ada tapi jarang sampai. Ada 2-3. Besar-besar lah. Besar-besar lah sahabat. Ni lagi. Ni lagi. Ni lagi. Besar. Banyak lah. Kat sini banyak sahabat. Ni pun ya. Tu pun ya. Ni pun ya. Mantap padu. Lepas tu dah tak ada dah. Dia sekelompok je. Hanya ni ada satu. Alhamdulillah, syukur. Ni ada lagi. Mak Datuk. Banyak ni. Nampak banyak ni. Kenapa dia orang pergi? Tak ada. Kebanyakan orang pergi tak ada. Tak ada lah. Tak ada lah. Cuba tu. Kali ni saya pula turun cuba. Ada lagi ke betul ke tak ada? Ada. Nampaknya masih ada lagi sahabat. Ni dia. Mata dia tu. Mata sahabat kita semua tak jumpa mata dia ni. Ya. Betul. Ni lagi. Mak Datuk. Ini lagi besar tu. Besar. Ui, jom. Macam iya. Besar tu. Okeylah sahabat, itu sajalah untuk aktiviti hari ni. Air pun dah pasang sahabat. Dah penuh dah sahabat. Walaupun air pasang, saya datang ke pantai ni, alhamdulillah masih diberikan rezeki sahabat. Jom kita tengok hasil. Dah lemas tu. Isteri ingat saya dah lemas lah, sebab air dah tepi sangat lah. Ini hasil saya sahabat. Padu jugalah. Ada jugalah sahabat. Dalam lingkungan 2 kilo ada ni sahabat. Ada jugalah. Walaupun dah lambat dah sahabat. Boleh lah. Ujung-ujung tanduk dah ya. Ujung-ujung tanduk.
Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 second Kiri. dan Kerry. Kita akan bertemu kembali lah di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.